Ada, belum masak lagi. Nanti Kak Umi pergi Kak Umi habis tangkap gambar masak. Hello, Assalamualaikum geng. Hari ni abang ada dekat UAP Glamping. Glamping baru yang baru dibuka pada tahun ini. Oh, bulan apa kan? Ni bilik mandi dia. Dia bang. Ini apa ni? Apa? Shower, open shower. Tengok tanda dia. Dah kunci ke? Oh, dia orang. Kita nak buat dua dalam yang ni. Banyak lah dia punya glamping banyak. Jom ada 3. Dulu besar sikit lagi selesa. Ni dia. UAP Glamping. Ni dia punya ni. Oh ada tapak caravan sekali lah. Motorhome. Tu cabin house. Ini dia punya glamping. Tu tapak caravan. Watchtower yang tu tadi. Itu ni dom. Dom ada 3 biji. Apa ya? Tutup lah tu. Ada tutup. Oh ni. Oh okey, faham. Ni tandai perempuan ni. Oh, tandai dia. Mantap lah tandai dia. Dia lah. Pressure kuat. Oh, pressure kuat. Shower. Oh, boleh mandi sini. Sama je macam sana tadi. Kenapa tadi aku tolak? Pekat. Kita nak masuk dia punya tent. Sekejap ni. Mana tadi? Sana. Ya. Mana tidur? Malam. Tapi bukan stasi ni lah. Saja tinggal. Saja jalan. Okay. Okay, kita masuk dia punya tent. Gila. Siut. Bismillah. Oh, ada orang. Itu isi saya. Saya straight. Tak ada. Jangan keluar. Aku takut. Wah, katil ada. Katil single ada. Ni queen lah. Queen ada 2. Besar tu. Dia katil ni tak ada katil pun tak apa. Tapi ada aircon tu. Gila. Ini adik berapa? Duit biasa. Yang biasa 280 semalam. Weekend? Kalau weekend 320. Weekend 320, weekday 280. Okey lah. Ada cermin, boleh cermin diri. Muhasabah diri depan cermin ni. Kipas pun ada. Kipas ni kena tarik kan. Oh. Yelah dah ada aircon, nak kipas apa lagi? Melampau lah. Saya masuk lagi dalam video. Nak check in. Aircon. Ni 1.5 kan? 1.5. Jangan Acik dah kemas. Tak apalah, boleh nanti Acik kemas balik. Ni lampu. Okey. Aircon sebiji. Ni 1.5 kot. Aircon sebiji. Plug point ada 1, 2, 3 plug point. Lampu. Pasang lampu je. Lampu. Ada lampu ni. Lampu tak boleh ni kan? Itu lampu emergency tu. Oh, emergency. Dia dah on je tu. Tak boleh on? Dah on?
Dia ada cat. Dia ada cat. Oh, dia cat Tapi dia Emergency light. Emergency light. what's up guys? Lepas adalah lampu ni lah, lampu romantik lah. Kau nak honeymoon boleh lah datang sini. Ya, jadah ada. Solar 2, 4. Ya, katil Queen lah. Rate 320 lah weekend. Kita bagi paling mahal lah. 280 weekdays. Besar ni. Serendah 280. Boleh satu. Boleh 2 family kot ni. Bawa tilam angin tu kan. Ini paling kecil lagi ni. Bagi semua tent. Semua Kita last time kita ada 4 queen. 4 queen. 4 queen. Macam mana yang ujung sana? Yang depan ni. Oh ya Allah. Boleh dah. Nanti kita. Tapi tu lah. Macam tak apa-apa juga. Bukan sebelah ni kan. Okay, ni kan. Tent untuk UST glamping. Rate 280 ke 320. Gantung pada weekend ke weekend. Dia akan bagi spare 2 biji aircon baik. Bila air kat luar. Ya. Nak berak, nak kencing kat luar. Okeylah. Standard lah. Apa orang kata, standard glamping lah. Mana ada tanda kat dalam. Kalau ni kau ambil hotel lah. Oh, dia tengah macam tu ada geng daripada Politeknik. Tahfiz punya geng. Dia ada event hari ni, malam ni. Tapi belum semua sampai kot. Oh, dah semua tak ramai. Atas watchtower tu ada kursi apa tu? Kursi span apa? Benda tu yang panggil beanbag. Beanbag. Mantap lah. Kau tengok view Gunung Liang. Gunung Tahan kat mana? Nak faham. Oh, faham. Gunung Liang. Sana kita ada view crane tengah buat projek. Kat sana kafe yang tadi tu boleh bagi makan ikan, boleh bagi makan orang. Tapi kafe dia pukul 4 buka sampai pukul 10 ke 11 macam tu lah. Kafe dia harga okey. Tak mahal sangat, tak murah. Itu dom ada 3. Dom tak, tapi dom aku tak review lah, tak masuk lah. Saja singgah je ni. Tapi siapa yang nak merasai vibe glamping segala-galanya, boleh boleh try call tanya dengan person in charge dia. Saya letak dalam description. Tu antara staff yang akan jaga sini. Okay kan? Okay, ini dom dia. Ada 3 biji. Dom ke dom? Dom. 1, 2, 3. Dia macam style igloo lah. Aku tak boleh masuk sebab boleh kunci. Malam tak tunggu. Lepas tu buka. Dom ni rasa katil king. Katil king ada aircon kita depan ni. Tandas attach sekali dengan dom ni. Tandas dia. Kalau semua boleh masuk. Tak boleh nak cerita banyak-banyak. Okay. Dia ada macam belantar lah kat luar ni. Betul kau lepak-lepak ke nak main. Dulu tak ada pasang ni. Ni diorang dah pasang grill ni, pagar ni. Safety dah sikit kan. View memang cantik je. View Tasik. Tapi ni kalau kau orang nak mancing susah agak ni. Jauh juga nak baling mata air ni.